Okay. So tayar ni tayar main China lama, tak berapa ramai orang pakai tayar ni. Ini tayar off road. Okay. So okay. Sekarang saya fungsi dik belakang dulu. Okay. Itu dik belakang. Saya release. Okay. Lepas tu dik depan. Nampak? Okay. Release. So dik belakang tak berfungsi dengan okay. So alhamdulillah rakan, saya berjaya lah. Bukan nak pergi diri, berjaya mengatasi kebodohan. Macam tu. Jadi agak lama lah saya bercita-cita untuk membuat dik depan ni menggunakan mechanical lah.